Yasmina. Dia makan dia tak telefon pada lawan bawa gadget dia. Seperti biasa, robot setan semua terus bergabung untuk menjadi Robozord. Robozord sedia. Wah, memang betul lah orang cakap. Yang tukang bawa robot kereta-kereta je. Tapi robot canggih gila. Mengarut dah korang ni. Aisyman, macam mana nak buat ni? Nak dekat pun susah. Kau tengoklah gadget-gadget kat badan dia tu. Kelebihan dia serangan jarak jauh. Hai. Ada dulu kau. Robozord, saya dapat kesan kelemahan dia. Kamu kena serang tanduk. Kerana kalau tanduk itu rosak, dia tidak boleh aktifkan gadget-gadget di badannya. Jangan berikan kuasa kepada Robozord. Hai. Alamak. Mana bini aku? Setan saber. Setan flash. Setan saber bergerak. Setan blaster. Sis, tak guna. Geramnya aku. Kesudahan yang mengecewakan juga. Raksasa harapanlah sangat. Dah berapa desasa aku hantar. Habis kalah semua. Tak apa, bos. Usia bos masih lagi jauh untuk capai warga emas. Boleh lawan lagi lepas ni. Dewa kau. Buat lawak pula pasal umur ya. Kalau aku pencen, siapa nak bayar gaji kau? Alah, bos. Kurang je lah. Nak bonus? Kerja pun kontrak aja korang ni. Belum permanent lagi. Nak bonus, tunggu projek besar masuk. Sekali lagi sekalung tahniah buat kamu semua. Terima kasih Zainul. Lepas ni memang serik lah nak main game lebih-lebih ni. Dah sampai tahap game tu yang mainkan saya. Ya, betul. Lepas ni, kita kena lebih berjaga-jaga dengan penggunaan gadget. Kalau kita belajar daripada kesilapan, kita pasti boleh berjaya. Ya, saya setuju. Bagus. So,
Suka saya melihat kamu semua saling sepakat dan mempunyai semangat setia kawan. Saya harap kamu dapat kekalkan nilai yang baik ini sampai bila-bila. Baik, demi kemenangan kita hari ini, saya nak masak sedap-sedap untuk semua. Baiklah, Rex. Lapar ni. Lapar, Rex. Hello kawan-kawan. Macam mana? Dapat tak apa-apa pengajaran yang baik daripada episod kali ni? Cantiklah kawan-kawan. Ingat tau, gadget-gadget canggih ni penting. Tapi dalam masa yang sama, ia juga boleh memudaratkan. Jangan sampai leka sangat dengan gadget kawan-kawan ya. Dan cuba untuk tidak terlalu bergantung dengan gadget-gadget ni. Sampai ke masa, bila tak dapat guna, kita tak boleh teruskan kehidupan. Teknologi canggih ni bagus untuk dimanfaatkan. Tapi, mesti berpada-pada. Okey, sampai jumpa lagi kawan-kawan. Terus menyokong kami ya. Best awak semua. Robo Zeta, go!